Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan untuk semuanya. Saya ingin menyentuh dan mengimbau kembali satu video klip begitu rancak, begitu orang kata boleh diterima akal mengenai hal isu bahawa rakyat Malaysia semakin tidak puas hati dengan politik hari ini, politik tradisional katanya, dan menekankan hujah-hujah mereka kepada generasi baru disebut sebagai kuasa ketiga. Saya menyokong. Tapi dalam saya menyokong, biasa memberi sedikit pencerahan. Isu yang dibangkitkan tadi, hari ini, bukan soal parti mana menang atau kalah, tapi soal keupiaan sistem politik Malaysia untuk berfungsi dalam realiti abad ke-21. Soalannya, tuan-tuan dan puan-puan, adakah Malaysia masih ditakbir oleh politik lama, politik orang tua, dan adakah negara ini memerlukan satu kuasa ketiga yang benar-benar mampu memperbaharui tata cara pentadbiran dan demokrasi? Ini mereka cakap tadi pagi, mereka menyentuhkan isu Sabah. Ada dua orang yang betul-betul anak muda yang telah berjaya dalam pilihan raya negeri baru-baru ini. Jadi, kita tengok, walaupun berlaku perubahan kerajaan kerangka kuasa, tidak banyak perubahan daripada segi orang yang mewakili kita di parlimen dan sebagainya kerajaan. Politik masih berasaskan identiti kaum dan ketakutan. Keputusan strategik dibuat melalui rindungan elit, bukan mandat dasar. Reformis informasi sering bersifat kosmetik, bukan institusional. Itu kita lihat. Itu kita tengok apa yang berlaku. Jadi, apabila itu berlaku, lemahnya reformasi parlimen. Kebebasan institusi masih bersyarat, budaya patronage dan kronisme belum dipatahkan. Ini menunjukkan masalah Malaysia bukan kekurangan slogan reformasi, tetapi keadaan keberanian memutus tata cara lama. Tuan-tuan dan puan-puan, kuasa ketiga yang disebut oleh mereka sering disalah tafsir sebagai parti baru. Hakikatnya bukannya. Kuasa ketiga ini ialah keperluan sistemik, sistem yang memerlukan. Ia perlu kerana kenapa? Blok politik sedia ada masih berpotensi dalam logik lama. Rakyat dihadapkan dengan pilihan terhad antara status quo berbeza wajah. Isu asas, kos sara hidup, kecekapan kerajaan, federalisme, integriti tidak ditangani secara tuntas. Kuasa ketiga sepatutnya membawa politik berasaskan dasar dan kompetensi. Tapi uruslah negara ini telus dengan profesional. Kebenaran melakukan reformasi tidak popular tetapi perlu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, siapa sebenarnya yang saya maksudkan generasi kuasa ketiga ini? Jadi mungkin orang yang bertanya, siapa kuasa ketiga yang nak saya sentuh? Mereka adalah generasi Z, generasi Z. Ini kuasa ketiga yang kita harapkan bangkit. Tapi mereka ini, apakah mereka cukup atau tidak? Kebangkitan generasi Z ini sering dilihat sebagai jawapan mutlak. Kalau tengok ada negara yang bangkit generasi ini boleh menyatukan kerajaan. Saya setuju. Mereka penting tetapi tidak boleh dipuja secara romantik. Kekuatan generasi C ini celik maklumat. Kurang terikat dengan politik lama. Berani mempersoalkan autoriti. Ini mereka. Tetapi di mana
Di mana? Namun cabarannya di mana? Penglibatan politik masih bersifat reaktif. Kuat di ruang digital, internet, lemah di struktur organisasi. Ya, itu kita tengok dengan mata kita sendiri. Kurang pengalaman mengurus konflik kuasa sebenarnya. Oleh itu, generasi Gen Z ini ataupun generasi ketiga ini, kuasa ketiga ini mesti diperkasakan dengan disiplin, latihan, dasar dan struktur kepimpinan, bukan sekadar mobilisasi emosi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jujurlah. Siapa boleh membina kuasa ketiga ini? Kita kena jujur. Sekarang ini, jawapannya jujur. Belum ada satu entiti tunggal yang mampu. Kuasa ketiga yang berdaya maju mesti bersifat inklusif dan berlapis. Merangkumi, kita merangkumi seperti mana yang mereka sebut juga, golongan profesional dan teknokrat muda. Ini kita ramai. Aktivis dasar dan masyarakat sivil. Pemimpin wilayah khusus Sabah dan Sarawak. Kelas menengah dan pekerja yang berhempit. Generasi muda yang sanggup bekerja di akal umbi. Ini menuntut gerakan nasional, bukan projek elit bandar. Kalau hanya di bandar kita bising pun tidak guna. Gen Z ini daripada bandar ke sub-bandar dan keluar bandar. Kita tengok ada satu sebuah parti yang sekarang ini yang kononnya mewakili anak-anak muda. Cuba kita menilai terhadap muda dalam konteks kuasa ketiga. Muda sering disebut sebagai calon kuasa ketiga. Ramai kita bergagapan sendirikan. Tapi penilaian saya seimbang dan realistik. Cuba kita tengok kekuatan muda. Bebas daripada parti lama, betul. Daya tarikan kepada belia, betul. Keberanian mencabar normal politik. So, namun, kengkangan utama mereka, saya tengok, jangkauan akar umbi masih terhad. Persepsi ideologi yang belum menebusi majoriti rakyat, belum sampai ke situ, patut mereka bergerak bukan sahaja di bandar, makanya mereka mesti mengadakan network yang begitu besar. Kelemahan naratif ekonomi rakyat bergantung kepada tokoh bukan institusi kukuh. Jadi kesimpulannya, muda berpotensi menjadi komponen kuasa ketiga, tapi belum bersedia untuk mengemudinya sepenuhnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada mereka yang berjaya. Di Sabah misalnya, ada dua orang anak muda yang bersanding menggunakan tiket bebas. Mereka menang. So, mereka disisihkan oleh parti tua, parti orang lama. Jadi, Malaysia hari ini berada dalam persimpangan. Sama ada kita terus mengitar politik lama dengan wajah baru, politik yang biasa, tapi muka je baru, atau kita membina ekosistem politik baru yang matang dan berfungsi. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok daripada dua kacamata tersebut. Kuasa ketiga itu tidak akan lahir secara spontan. Ia memerlukan satu kesedaran kolektif. Sungai kita ni di luar juga netizen amat penting. Kesabaran membina institusi. Apakah mereka mampu membina institusi yang kita harapkan. Keberanian menolak politik lama. Memang ada suara-suara dalam parlimen anak-anak muda yang nak menolak, tapi kadang-kadang mereka mempunyai kegagalan walaupun tidak popular. Jadi kita gagal. Orang kata generasi akan datang mewarisi demokrasi yang letih, negara yang terperangkap. Jadi kalau kita tidak sekarang ini bertindak melalui kuasa ketiga, maka kita akan mewarisi demokrasi yang cara lama, bentuk lama, semuanya lama.
pasti kita tidak akan maju ke hadapan. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, fikir-fikirkanlah. Saya dengar banyak platform-platform di YouTube, di TikTok mengatakan ada yang menyokong satu puak, ada yang memuji satu puak, ada yang membantah satu puak. Ini macam kelakar lah, membantai satu sama lain. Jadi tadi pagi baru saya dengar video klip yang begitu baik, begitu baik dan boleh dituntuni, boleh boleh orang kata disebar. Coba kita sama-sama membentuk, walaupun kita ini dari generasi tua, netizen tua, adalah apabila kita mempunyai kesedaran, kesedaran ini kita transformkan untuk menyokong gerakan kuasa ketiga seperti mana yang saya sebut di awal tadi. Sekali like, share, subscribe dan komen,